Kisah 20 jam di Cameron Highland. Walaupun tak sampai sehari, tapi banyak tempat boleh cover. Mulanya ini ikut suami Obsession All-Star Kedah. Biasa setiap bulan memang kita orang travel atas sebab kerja lah. Sepatutnya check out homestay ni jam 12. Tapi sebab kerja tak siap lagi, drag lah sampai pukul 5. Jadi bila sampai Perak tu dah pukul 7. Dah gelap. Solat lah dulu dan kita orang baru gerak. Ikut simpang Pulai. Ni lah jalan simpang Pulai. Kalau yang tak pernah naik ikut simpang Pulai kan. Kami dah pernah naik malam, so tak adalah takut sangat. Suasana pun okey, tak hujan. Kereta tak banyak lah, tapi ada je. Sampai je kat Cameron dah mula nampak kebun-kebun berlampu. Cantik lah suasana malam dia. Sampai je dekat Tanah Rata, kami terus makan dululah sebab dah lapar sangat. Dan kita orang baru check in lepas tu. Arash pun dah terkinja-kinja dah, tak tahan nak terkencing. Kami sewa dekat Zul Guest House Muslim Nova Island ni lah, dekat dengan Berincang. Harga okey dalam 140 semalaman. Selesa, kita orang dah lah check in malam kan. So kalau ambil mahal-mahal macam tak berbaloi. So tak nak lah yang mahal-mahal sebab esok kita orang nak check out pagi. Selamat pagi. Ni lah view dia. Malam tadi tak nampak. Bawah tu tak ramai-ramai. Dekat je korang nak pergi mana-mana area Bincang ni. Sebelum keluar, kita orang buat lah trend tepuk-tepuk ni. Mula-mula suami dengan anak blur-blur je. Tapi diorang follow juga. So destinasi pertama adalah Opah Strawberry. Ini nak cuba skon dia. Wah, banyak betul preset dia sekarang. Rasanya macam dia dah upgrade sikit. So, ini pilihlah 4 preset satu kotak ni. Harga dalam RM26.50. Okey, korang jom rasa yang original. Sedap. Suka lah yang ni. Yang ni adalah cok mousse. Rasa dia chocolatey lah. Okay, red velvet ni nice sebab rasa red velvet dia kuat. Dan lastly adalah onde-onde. Rasa macam makan onde-onde lah. Sedap. Overall sedap. Korang kena cuba. Okay, and then ini sarapan ayam goreng je. Tak nak makan berat-berat sangat. Faris dengan Arash pula makan croissant dengan hot chocolate. Main diorang ni. Dan sebelum kita orang balik, kita orang buat trends lagi depan Opah Strawberry. Diorang ikut je. Jalan-jalan kedai Abang Strawberry dekat sebelah. Dah makin besar. Dan cantik ya. Kedai ni ada bunga lagi kat atas tu. Ada juga produk-produk macam jam, cordial yang you all boleh beli. Orang kata cordial dia sedap. Seterusnya kita orang pergi Zoo Mania sebab anak aku dia nak tengok lama dengan alpaka. Sebab kita orang lalu and dia tengok ada signboard besar tau. And then ada gambar alpaka. So kita orang pergilah tanya asuh yang jaga tiket kat depan ni. Dia cakap ada. So kita orang masuklah dengan yakinnya. Best juga tempat dia. Dulu-dulu tempat ni ada ramai-ramai je. Tapi banyak haiwan dah sekarang. Dah jadi zoo. Sebab tu nama dia Zoo Mania kan. Excited lah anak aku ni yang kejar burung merah, ayam, macam-macam haiwan ada. Comel lah Fok ni. Tak pernah jumpa yang tinggal besar macam ni. Meerkat ni apa salah kalau sangat ya? Zoom. Zoom. Nampak tak aku pompong ramai-ramai? Wah, kagum lah. Banyak betul ramai-ramai kan. Sampai ini feeling princess pula. Ramai-ramai berterbangan. Best korang. Lepas tu kita orang pelik lah. Mana alpaka dalamannya? Rupanya kita orang salah masuk. Tambah ramai-ramai yang kat sebelah yang ada lama dan alpaka. Katanya on the way yang baru sebab dia orang dah order. Sudah. Kecewa lah anak aku. Kena pergi sheep sanctuary lah gamaknya. Lepas tu kita orang pergi tengok campsite. Sebab next kami plan nak camping dekat Cameron pula. So nak riki-riki kawasan lah. Then kami ke Bohti Sungai Palai. Yang tak bestnya kena naik tangga lah. Sebelum tu kita orang buat trend dulu macam biasa. Tapi kami tak naik sampai atas sebab ini nak ladang teh yang kita orang boleh masuk ladang. So kita orang sampai dekat Cameron Tea Valley Tea House 3 ni. Masa sampai tu rasa lapar betul. Tengok makanan semua harga 20 lebih. Nasi lemak 20 lebih. Nasi ayam lemak pun 20 lebih. Tapi belasah je lah sebab rasa lapar sangat. So tiket nak masuk ladang ni RM4. Kanak-kanak free. Mula-mula kita orang buat lah trend dulu macam biasa. Dan kita orang buat video kanak-kanak ria. Video feeling-feeling. Serious best sebab tak ada orang pun masa kita orang datang ni. Dan kita orang naik tangga ni. Ni bukan tangga batu cave ya. Sampai atas. Wah, cantiknya juga pemandangan dia. Sekali lagi kita orang buat trend. Tiba-tiba hujan pula. Anak aku dah bising. Hujan. Dan kita orang pergi ke agro market. Hajatnya nak masuk tengok bunga-bunga lah kan. Tapi dah pukul 5. So jalan kat luar je lah. Kan rugi pula. Tak sempat nak jalan-jalan lama sebab tempat ni memang seriously besar. Kat sini memang best sebab dia macam one stop center. Kau nak cari bunga ke, makanan ke, ceremata, hadiah.
semua ada. Pakcik ni suruh rasa tomato dia cicak asam. Saya tak boleh terima lah rasa ni. Pelik-pelik lah rasa dia. Saya bukan suka makan tomato macam ni saja. Then kita orang pergi ke Kia Farm. Berkabus ke Kia Farm. Sejuk Cameron sekarang. Tiba-tiba rasa nak dessert. Ada kedai Ori Cake House ni. Fancy betul pink, ungu. Ini ambil foam cheesecake. Katanya signature kedai ni. Faris pula pilih coklat Paraline. Sedap yang foam ni sebab dia tak manis sangat. Lepas tu dia rasa fresh strawberry tu. Yang coklat ni tak suka sangat sebab ini tak minat mana manis. Dan kita orang kejap Kia Farm. Tapi banyak kedai dah tutup sebab dah pukul 6. Sebelum balik tu kita orang beli jagung, beli ubi dulu buat makan-makan dalam kereta. Dan kita orang pun nak buat trend terakhir lah. Dalam maghrib jugalah kita orang turun. Naik maghrib, turun pun maghrib. Ngantuk pula rasa tiba-tiba. Ada lori besar yang bawa laju. Lebih hak laju kat highway. Memang bahaya sangat. Tak sempat nak rakam nombor plate dia. Geram betul. Tu je lah kisah 20 jam kita orang pergi Cameron. So kalau korang nak pergi sana, tak tidur pun boleh. Pergi balik hari pun boleh. Tahu. Okay, jangan lupa follow ini. Bye-bye.